Kami uruskan A sampai Z. Anda perlu fokus kepada jualan saja. Perfume siap dalam masa 7 hari, mudah, cepat dan jimat masa. Sebelum ni, saya dah cerita tentang kelebihan buat produk perfume jenama sendiri di Minyak Wangi Tuju, di mana anda dapat manfaat dari segi kos dan juga penjimatan. Kali ni, saya nak cerita pula bagaimana anda boleh dapat manfaat dari segi masa dan proses perniagaan. Seperti yang saya kata tadi, anda hanya perlu fokus pada jualan saja. Okey, pertamanya adalah cepat siap. Tempahan perfume dengan kami akan siap dalam masa 7 hari hingga 14 hari bekerja. Okey, 7 hari ni adalah jika anda hanya menempah produk perfume saja. So, jika anda buat produk perfume saja, so anda tak nak ada packaging, dalam masa 7 hari bekerja, insyaAllah akan siap. Okey, dan jika anda nak buat packaging, siap dengan packaging, siap dengan design, stiker atau print pada botol, itu mengambil masa dalam 14 hari bekerja setelah anda setuju dengan design. Yang keduanya pula adalah mudah dan jimat masa. Semua daripada kami, anda dah tak perlu fikir dah kan, anda nak pergi beli botol perfume, anda nak pergi beli party perfume, lepas tu pula anda nak bancuh pula perfume, refill dalam botol perfume, lepas tu anda nak deal pula design dengan orang lain, lepas tu pula anda nak submit pula printing stiker atau print botol dekat kilang lain, anda pula nak hantar pula buat kotak dekat kilang printing yang lain. Bayangkan berapa banyak urusan. Bila benda tu dah sampai, anda nak masukkan dalam kotak, anda nak tampal pada stiker pada botol, anda nak apa? Jadi nampak tak betapa banyaknya kerja-kerja untuk hasilkan produk perfume jenama sendiri. Walaupun anda buat serendah 10 pieces. Tetapi dengan kami, benda tu anda tak perlu fikir. Tunggu saja produk siap dan anda hanya perlu fokus kepada cara nak jual. Dan yang ketiga pula adalah bisnes akan lebih teratur. So insyaAllah, jika anda dah jelas akan siap dalam masa 7 hingga 14 hari bekerja. So, anda ada satu, orang kata, masa yang jelas. So, dengan ini, anda boleh mengatur rancangan pemasaran dan juga rancangan jualan agar anda punya bisnes tidak tergendala. Clear. So, contoh anda dah fikir dah, anda dah deal apa semua, anda dah buat payment ataupun anda nak tunggu COD ke, tak kisahlah kan. Dalam masa anda tunggu produk tu sampai dalam masa 7 hingga 14 hari bekerja, so anda dah boleh merangka. Anda dah boleh merangka, anda boleh buat promosi, anda dah boleh buat order, pre-order, anda dah boleh buat marketing, promosi early bird. Anda dah boleh buat macam-macam, anda dah boleh buat konten. Contohnya, anda tunggu 14 hari lah siap dengan packaging kan. So, 14 hari konten, anda dah boleh buat seeding marketing. Bila produk sampai je, pum, terus anda boleh buat, orang kata, promotion on the spot ke, anda boleh open order ke, terpulang. So, masa lebih tersusun. Dan, next cycle, so bila anda dah ada masa yang jelas macam ni, anda dah tahu dah kan, okay, aku nak ada stok pada 1 Mac, contohnya, ataupun 1 Mei. So, anda dah boleh masuk order pada, contohnya, tengah bulan April, pada tengah bulan 4 anda dah masuk order. So anda dah tahu pada 1 bulan 5 anda dah boleh bisnes, anda dah boleh menjual. Okey? So itu dia. Orang kata penerangan daripada saya untuk kali ini tentang bagaimana kan dengan serahkan saja semuanya kepada kami, anda boleh uruskan bisnes anda dengan lebih mudah. Okey, jika anda berminat nak buat produk perfume jenama anda sendiri, hubungi saya Syamsul di Minyak Wangi Tuju. Okey, cepat.